Ke mana tu lari-lari dalam hujan ni? Kita orang nak pergi Alfamart. Alfamart ni something macam 7-Eleven. Agak aiskrim ni. Ada aiskrim ni lah. Murah je. Balabi pun ada kat sini. Okey, hari kedua saya di Indonesia. Okey, sekarang ni kan tak sah kalau kita datang ke Indonesia, kita tak pergi ke Indomaret. Jadi Indomaret ni adalah tempat yang saya sukalah untuk masuk. Belakangan ini, warga Malaysia yang berkunjung ke Indonesia seringkali terkejut dengan harga barang di supermarket Indonesia yang jauh lebih murah dibandingkan di negara mereka. Mereka pada sibuk membuat video saat berbelanja dan membagikannya di media sosial, yang menunjukkan momen saat mereka mengecek harga berbagai produk yang dibelinya. Harganya yang lebih murah dan pilihan barangnya yang beraneka ragam membuat warga Malaysia merasa memiliki lebih banyak pilihan. Mereka membeli banyak barang kebutuhan sekaligus, mumpung ada di Indonesia, baik untuk oleh-oleh maupun untuk dinikmati sendiri selama berada di Indonesia. Momen belanja ini bahkan menjadi konten menarik yang mereka bagikan di media sosial, sehingga membuat semakin banyak orang Malaysia yang penasaran dengan pengalaman berbelanja di Indonesia. Indonesia bukan hanya menarik dari sisi wisata dan kuliner, tapi juga dari pengalaman berbelanja yang hemat dan murah serta variatif. Kat Malaysia kita ada 7-Eleven dengan Speedmart. Tapi di Indonesia kita ada Indomaret dengan Alfamart. So tadi Indomaret dah tutup, depan tu kita pergi Alfamart lah. Tulis purple. Aku ada pihak berkuasa. Ini susah dapat ni. Kalau kat Malaysia selalu kita ada dalam botol. Dapat ni. So aku rasa kalau kita bagi bos orang media ni, dia memang suka. Teh botol Dia memang hidup dia dengan teh dia. Macam lain. Lain. Dia ada perisa banana. Pan. Weh, ini kena try ni. Kat Malaysia mana ada perisa pisang, coklat, croissant. Tapi comel lah. Kan? Ni kenapa kat Malaysia ni Robocop lah. Robocop. Star Wars. Jadi ada kat Malaysia ada. Ini tak ada. Kenapa ni tak ada kat Malaysia? Search ni harga dia. Arti. Mak dah tu. Apa benda tu? Benda je tengok. Tak, hotdog dia RM2.50 je tu. Tu kat Malaysia tak ada? Biasa berapa? Ada Malaysia. RM5 tu RM6. Oh jangan. Kan salah kan. Kono kan. Kat Malaysia tak ada ini. Okay, kalau kita beli Milo kotak kat Malaysia berapa RM? Lama lah tak beli. Berapa lah? RM3. RM3 Lebih pada. Tapi kat sini RM6,000 56 sen. RM1.56 tu. Apa? Milo? Milo RM1. RM1? Buku borong ibu. Saya tak tahu nak borong apa sebenarnya. Tapi kita ambil benda yang macam yang kita tak pernah try lah. Betul-betul ni. So, kita dah bayar tadi kan. Tapi, dia bagi receipt ni. Tak, ni receipt macam apa? Macam ini. Apa? Macam invoice. Macam invoice. Invoice tahun-tahun. 80-an, 90-an. Guys, orang Malaysia ni kalau pergi Indonesia, mesti diorang shopping dekat Indomaret kan? Tapi diorang selalu ada template list yang diorang selalu beli macam Bang Bang, Silver Queen and so on. So today, I nak recommend barang-barang apa saja yang Malaysian kena try, tapi banyak dari diorang yang tak tahu kalau benda ni sedap and susah nak cari dekat Malaysia. So, it is my favorite French fries. Dia ada sauce dalam dia. Ni I tak sure lah kat Malaysia ada ke tak. Tapi sedap part ini snack I masa kecil. Ni ada brownies snack star. Ni sedap. Yang ni pun sedap. Mogu. Dia dalam dia ada jelly. Lepas tu banyak perisa. Tapi I prefer yang strawberry. Ini cheese crackers. Kalau saya Malaysia whoopie. Sambil buat pigeons. Ini keripik singkong juga. Apa kalau nanti kat Malaysia sebut I lupa lah. Yang ni sebetulnya dia oleh-oleh Bandung. Tapi selalu kat Indomaret mana-mana selalu ada. Ada tu. Ke mana tu lari-lari dalam hujan ni? Kita orang nak pergi Alfamart. Alfamart ni something macam 7-Eleven, macam Family Mart dia semualah. Convenience store lah kan. And macam-macam jual kat sini. Murah-murah gila. Memang aku suka gila survey kalau pergi ke luar negara. Ni aku tengok bahagian aiskrim ni. Ada aiskrim ni lah. Murah je. Balabi pun ada kat sini. Ini di bahagian cereal, bahagian Indomie dia. Ini bahagian coklat, coki-cokinya. Bahagian keropoknya. Keropok Indomie. Perisa Indomie. Gila lah kan. Aku kalau aku nak beli macam-macam nak makan, tapi petang ni ada game. Ni aku tengok dia punya fridge ni pun macam-macam jenis air tenggu.
Banyak warga Malaysia yang menjadikan kegiatan belanja di supermarket Indonesia dianggap sebagai agenda wajib ketika berkunjung ke Indonesia. Dengan harga yang lebih murah dan pilihan yang lebih bervariasi, sehingga Indonesia dijadikan destinasi belanja yang populer di kalangan warga Malaysia. Okay, kalau korang pergi Indonesia, tak kisahlah dekat mana-mana pun, pergilah dekat supermarket dorang. Yang ni kita pergi dekat Jakarta, tapi supermarket yang ni kecil sikit. Kat hari-hari ni, semua barang dia murah-murah. Hamba mata sampai semua kita nak borong. Tapi tak dapat. Ni kalau korang suka travel, malas nak bawa barang banyak-banyak, belilah yang jenis pack by pack ni. Murah dan senang nak bawa. Kalau korang perasankan dekat barang-barang ni, ada yang macam free tau. Buy 2 free 1 ataupun buy 1 free 1. Kalau dah dekat supermarket ni, belilah makanan dorang macam coklat yang tak ada dekat Malaysia. Dah lah sedap menyesal beli satu. So, next time kalau korang jalan-jalan dekat Jakarta ataupun dekat daerah yang lain, tolong jangan skip supermarket dorang. Barang memang murah, sangat berbaloi untuk kita borong. Cuba komen kalau korang pernah pergi supermarket dekat Indonesia. Okey, hari kedua saya di Indonesia. Okey, sekarang ni kan tak sah kalau kita datang ke Indonesia, kita tak pergi ke Indomaret. Jadi Indomaret ni adalah tempat yang saya sukalah untuk masuk. Sebab macam-macam benda yang ada dekat dalam tu. Okey, jadi hari ni saya nak buat konten. Berbekalkan RM100,000, kita nak masuk dalam Indomaret. Kita nak beli apa yang boleh dengan duit RM100,000. Jom ikut saya. Okey, favorite saya. Shimori. Tak boleh. Pakai kredit tak boleh. Pakai debit card tinggal. Sambil aku kat sini. Pokok ni. Ini apa yang sedap? Tak punya apa yang sedap Rasa ayam kari ayam. Ayam bawang. Ayam bawang? Ya apa dah? Tentang bondo ni. Bondo ni. Kat Malaysia panggil making. Di sini panggil pok ming. Cobain sop. Cobain. Beli apa dah? Bawa pergi. Bawa pergi. Tak nampak bawa pergi. Wah, aku pergi. Jangan ambil baku ni. Ini karakter suka membeli belah ke apa? Kita tengah jalan-jalan. Mana awak? Mencari jajan lah. Jual buka. Dekat Indomaret je. Kita sampai-sampai, terus dah berbuka puasa dah. Menarik lah. Indomaret ni pun Indomaret. banyak makanan tau. Indomaret yang ni besar gila. Kita tengok apa kat dalam. Okay, saya dah dapatkan saya punya yogurt. Selalunya yang sedap tu peach dengan mango. But tak apalah, ambil je. Dan tengok ni, ya Allah, ada macam-macam. Rendang sambal hijau. Sedap kan? Hari tu kita makan dah. Belum. Kita ambil lain-lain. Kita ambil dulu. Okay. Kita rasa-rasa. Boleh? Yang ambil tu satu. Yang mini. Gila je nak makan dah. Dia akan panaskan. Okay, dah. Inilah yang kita shopping untuk berbuka puasa. Okay, jom. So, berapa total itu dah bayar tadi? RM108,000. Seperti itulah informasi yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.